Di pedalaman Jerantuk Pahang, wujudnya sebuah kampung kecil bernama Kampung Gintung. Kampung ini menyimpan sebuah tasik misteri yang digelar Tasik Lebu. Airnya yang tenang, ikannya yang melimpah, namun syarat dengan cerita lama yang jarang disebut. Petang itu, Haziq pulang bersama akinya dengan hasil tangkapan yang banyak. Tiada siapa menyangka rezeki yang dibawa pulang itu akan membuka semula pantang yang telah lama dilupakan. Assalamualaikum. Wan, kami dah balik. Waalaikumsalam. Balik pun. Masuk. Wan, tengok ni. Haziq dapat tangkap banyak ikan hari ni. Nanti makan dengan sambal hitang. Sinikah lapar. Tu, pergi makan dulu cucu udang. Perkataan maka dalam dialog ini merujuk kepada makan. Dalam dialek Kampung Gintung, penutur lazimnya menggugurkan konsonan akhir apabila vokal A hadir di hujung perkataan, sekaligus menunjukkan proses fonologi iaitu pengguguran konsonan. Mak kau kita balik. Dia dapat dari mana ikan ni? Dari Tasik Lebu tu lah, Wan. Kenapa, Wan? Kan dah pesan jangan pergi tasik tu. Babi benar. Tak ingat cerita dulu tasik tu. Akhirnya, pergi tanam ikan tu belakang rumah. Bagi penutur dialek Kampung Gintung, Kah dan Di merupakan kata ganti nama diri yang agak terkenal dan sering digunakan oleh penduduknya. Kas merujuk kepada saya dan Di merujuk kepada awak. Kedua-duanya merupakan unit leksikal yang menunjukkan keunikan dan identiti linguistik dialek tersebut. Tanpa sepatah kata, Aki membawa ikan itu ke belakang rumah untuk ditanam. Haziq hanya terpinga-pinga, tidak mengerti apa yang sedang berlaku. Tapi, tasik tu banyak ikan, Wan. Punca rezeki orang kampung. Kenapa kita tak boleh pergi? Bukan tak boleh, tapi ada pantai. Orang kata, tasik itu ada benda. Siapa langgar pantai, ada bencana. Katanya ada ceritanya. Macam-macam pernah jadi. Meracau, halusinasi, semualah. Orang besar, budak kecil, semua taknya boleh elok pergi situ. Kah tak nak cerita panjang. Tapi kalau hujan panas, waktu maghrib, jangan pergi tasik tu. Nanti dia nengok benda yang bukan-bukan. Betul ke apa yang Wan cakap tu? Tadi pergi dengan Aki okey je. Ramai je tadi. Semua dapat ikan besar-besar. Esok ajak Alip lah. Mesti petang lagi banyak ikan. Wan dan Aki merupakan kata panggilan dalam dialek Kampung Gintung yang merujuk kepada nenek dan atuk. Panggilan ini merupakan unit leksikal yang mencerminkan keunikan dialek dan menggambarkan hubungan kekeluargaan yang mesra antara cucu dan orang tua. Aku dengar tasik ni dah 1 tahun. Tapi tak pernah kering. Kedalaman dia kalau kita lepor tiang elektrik tu pun tak tenggelam. Ayah aku cerita, satu hari tasik ni lipoh. Banyak ikan naik. Yuh orang kampung. Besar kecil semua ada. Sebab tu aku ajak kau. Semalam aku datang mengail dengan Aki aku waktu pagi. Banyak ikan aku dapat. Tapi Wan aku marah bila tahu aku dengan Aki datang sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak balik lagi ke? Hari dah lorak ni. Derahlah balik. Perkataan logat dalam dialek Kampung Gintung merujuk kepada waktu yang sudah lewat, khususnya lewat petang atau senja, dan lazimnya digunakan oleh penutur setempat. Perkataan ini menunjukkan perbezaan semantik kerana dalam dialek Kelantan, logat bermaksud kalut atau kelam kabut. Sekejap je lagi, Lip. Selalunya waktu macam ni ikan banyak naik.
Weh, apa benda hitam? Badan dia macam ular. Tapi kepala kuda. Haji, lari weh. Aki, Kek Ajik tak balik lagi ni. Lorak dah ni. Pergilah cari cucu tu. Itulah. Bimba juga ni. Pergi cari dengan orang kampung le. Ajik! Alif! Ajik! Alif! Haziq minta maaf, dah susahkan semua. Haziq degil, pergi juga tasik tu. Pantal bukan nak menakutkan, tapi nak lindung. Benda dah jadi. Lain kali, janganlah buat lagi, Haji. Kesimpulannya, kisah ini memberikan pengajaran bahawa kita harus menghormati pasangan orang tua serta patalaran yang diwariskan secara turun-temurun. Patalaran yang diwariskan bukan hanya sekadar kepercayaan turun-temurun tetapi juga bertindak sebagai perlindungan daripada bahaya kerana alam mempunyai pelbagai makhluk yang perlu kita hormati.